Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekian, insya-Allah pada petang ni kita sambung lagi kan bacaan kitab Safinatun Najah. Kita dah sampai kepada fasal yang ketiga kan, fasal yang ketiga, tanda baligh. Betul kan? Kalau saya salah tolong betulkan sebab saya mengajar kitab ni di beberapa tempat. Jadi takut tertukar pondok perdananya dengan tempat yang lain. Jadi saya rasa betul lah kan kita sampai pada fasal yang ketiga. Okey, sebab minggu lepas kita dah baca rukun Islam dan rukun iman tu kan. Jadi minggu ni kita pergi kepada fasal yang ketiga. So fasal yang tiga ni bermakna dah bermulalah dalam perbincangan tajuk ataupun bab yang baru yang ataupun kita panggil kitab atau Kitabut Taharah. Kita pada minggu lepas kita ada sebut sikit tentang apa beza kitab, bab, fasal kan, kemudiannya ada tambih dan sebagainya kan. Kita dah bincangkan lebih kurang lah kan apa dia maksud kitab, apa dia maksud bab, apa dia maksud fasal dan sebagainya. Jadi yang kita nak masuk pada hari ini Kitabut Taharah. Dia mula dengan kitab. Mungkin ada yang kata, ustaz, kitab apa lagi? Bukan kitab kita ni kitab Safinatun Najah ke? Malah kitab kita ni kitab Safinatun Najah kan. Tetapi yang kita nak bincangkan ini, dalam kitab ini biasanya dia akan bagi-bagikan pula kan. Ada Kitabut Taharah, ada Kitabus Salah, ada Kitabus Siyam, Kitabus Shaum ataupun Siyam kan, Kitabuz Zakah, Kitabul Hajj dan sebagainya lah. Jadi kita mula dulu dengan Kitabut Taharah, maka terus pergi kepada fasal yang ketiga. Sebab fasal yang pertama dengan fasal yang kedua kita dah baca pada minggu lepas, alhamdulillah. Okey, fasal yang ketiga ni kita baca dulu apa kata pengarang, iaitu Syekh Syekh bin Zubair Al-Hadrami. Beliau mengatakan bahawasanya faslun alamatul bulughi thalathun, dan alamatul bulughi thalathun, tanda-tanda kepada baligh itu ada tiga. Tanda kepada baligh ada tiga. Okey, jadi yang kita nak bincang sekarang ini, apa yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumair adalah tanda baligh dia. Syekh Salim bin Sumair ni, antara perbezaan beliau, kitab beliau ni dengan kitab, ada setengah-setengah kitab yang lain ataupun banyak kitab yang lain, adalah beliau mulakan kitab bersuci terus dengan cerita tentang tanda baligh. Dan saya dah sebutkan sikit pada minggu lepas bahawasanya kenapa dimulakan dengan tanda baligh dulu, sebab dengan baligh itulah seseorang itu jadi mukallaf. Dan bila dia jadi mukallaf, dia dipertanggungjawabkan, maka ketika itu barulah dia menjadi ada kaitan dengan apa yang kita nak bincangkan selepas daripada tu kan. Sebab dia dah jadi mukallaf, dia dah dipertanggungjawabkan, dia dah ada kewajipan-kewajipan, dia dah ada wajib, sunat, harus, makruh, haram, dia dah ada taklif, kita panggil kan, dah ada taklif ke atas dia. Itu yang dipanggil sebagai mukallaf. Mukallaf tu kan baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Akil, baligh, orang Melayu sebut akil baligh. Jadi akil orang yang berakal, baligh orang yang dah baligh lah. Okey, jadi dimulakanlah dahulu dengan alamatul bulughi thalathun. Alamat bahasa Arab dia, kalau kita perhatikan kat sini kan, yang pasal 3 ni, alamat, nampak tak? Bahasa Melayu pun kita guna perkataan alamat untuk address kan. Address tu kan kita panggil alamat. Rupanya ambil daripada bahasa Arab tu sebenarnya tu kan. Alamat plural kepada alamah kan. Alamah apa dia? Apa yang apabila adanya wujud, apabila adanya dia, maka mesti adanya sesuatu tu. Dan apabila dia tak ada, tak mesti adanya sesuatu tu kan. Jadi apabila dia ada, maknanya mesti ada sesuatu tu. Itu dipanggil alamat. Apabila dia tak ada, tak mesti adanya sesuatu tu. Dia terbalik dengan syarat, rukun dan sebagainya. Syarat, rukun, kalau dia tak ada, maka tak ada sesuatu tu. Macam contohlah, kalau rukun syarat kepada solat mesti ada wuduk, contohlah simple lah. Adapun syaratnya sebenarnya perkataan yang lebih tepat adalah
apabila tidak ada hadas kan, apabila diangkat hadas, maknanya apabila suci daripada hadas. Okey, bila suci daripada hadas, tak apalah, kita guna bahasa mudah layman, kita kata berwuduk kan. Okey, jadi syaratnya mesti ada wuduk. Okey, bila syaratnya ada wuduk, syarat kepada solat mesti ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, tak boleh solat. Itu maksud syaratnya kan. Itu simpelnya macam itulah, kita faham kan. Maknanya kalau tak ada wuduk tak boleh solat, kena ada wuduk dulu, pergi ambil semayang dulu baru boleh semayang kan. Itu simpelnya, kita faham begitu. Tapi kan, kalau tak ada wuduk tak ada semayang kan. Kalau ada wuduk maknanya ada semayang ke? Tak mesti kan. Sebab kita sekarang ni mungkin waktu pengajian kita ada wuduk sekarang ni, tapi kita tak semayang kan. Ada wuduk tak mesti ada semayang. Okey. Jadi ada dia tak mesti adanya sesuatu tu. Tapi bila dia tak ada je, memang confirm dah tak ada sesuatu tu. Bila tak ada wuduk, memang confirm tak ada semayang. Ada wuduk tak mesti ada semayang. Okey, itu dipanggil syarat. Lawan dia alamat. Alamat ni, dia bila ada dia, maka adalah sesuatu tu. Memang confirm ada. Tapi kalau dia tak ada, tak mesti ada sesuatu tu. Contoh, alamat rumah kita kan. Alamat rumah kita. Alamat rumah bermakna rumah tu ada. Kalau kita kata alamat rumah tapi rumahnya tak ada, itu tak dipanggil sebagai alamat. Alamat ni tanda kan. Tapi kalaulah dia tak ada, tak mesti tak ada je sesuatu. Contohnya tak ada alamat, boleh je rumah tidak ada alamat. Macam tu kan. Alamat ni kan tanda. Jadi kalau dia tak ada, tanda tak ada, tak mestinya benda tu tak ada kan. Mungkin benda tu ada juga dengan cara yang lain. Okey, jadi tanda-tanda kepada balik. Biasa kita guna terjemahannya tanda lah kan. Alamat tu tanda kan kat sini. Tanda balik itu 3. Okey, salasun kan. Jadi bermulalah bila ada je dia, maka bermulalah seseorang itu dipanggil sebagai baligh. Okey, saya bagi contoh lagi. Kalau ada dia, maknanya ada sesuatu, tak ada dia, tak ada sesuatu. Contoh dia berkaitan dengan baligh ni juga. Contohnya ada salah satu daripada 3 perkara ni kan, ada dia, maka memang confirm lah baligh. Tapi kalau tak ada dia, belum tentu lagi orang tu belum baligh. Contohnya nombor 3 tu kan. Nombor 3 tu contohnya haid. Bila orang perempuan tu tidak haid, bukan bermakna dia tak baligh. Dia tak ada haid, tapi boleh jadi dia baligh. Dia baligh mungkin dengan sempurna umur dia 15 tahun dekat nombor 1 tu kan. Kalau syarat kan lain. Syarat semua kena ada kan, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Semua kena ada. Tapi kalau alamat, tanda-tanda, dia tak mesti begitu kan. Dia boleh je jadi mungkin dia tak ada dekat nombor 3, dia ada dekat nombor 1. Okey, so itulah alamat. Alamatul bulughi salasun. Bulugh, sampai. Bulugh ni asal perkataan bulugh balagha. Ni balagha kan, bulugh. Kalau kita bahasa Arab ni kan kita dah biasa sebut sebelum ni, dia kan dia daripada 3 huruf atau 4 huruf kan biasanya. Lepas tu huruf alif wawiyah ni biasanya kadang-kadang tambahan lah kan, biasanya tambahan. Okay, kalau kita buang ni huruf ni dan kita buang alif lam kan, kita buang ni kuning lah. Okay, gini kan, maka tinggallah 3 huruf. 3 huruf dia adalah ba, lam dengan ghin kan, balagha. So balagha kalau kita terjemah dari segi bahasa Melayu biasa, bahasa Melayu kita, balagha maksudnya sampai. Bila orang tu dah sampai balag, ataupun salah satu daripada sifat wajib bagi Nabi SAW tabligh. Tabligh maksudnya apa? Menyampaikan kan, baginda menyampaikan, tabligh menyampaikan. So balagha menyampaikan, balagha sampai kan. Jadi bila kita kata sampai apa? Kenapa disebut al-bulugh? Ataupun kita kata baligh, orang itu sudah baligh, akil dan baligh. Apa yang dia sampai? Sampai mana? Kan? Sampai rumah, sampai mana? Sampai dekat sini maksudnya sampai kepada sempadan taklif.
sampailah kepada sempadan taklif. Kenapa kita guna perkataan sempadan? Maksudnya beginilah kan, kalau satu orang tu waktu dia lahir dia masih kecil, dia baru lahir kan, dia lahir umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, gini kan, dia belum lagi sampai sempadan yang dia dipertanggungjawabkan kan, dia belum lagi. Tapi bila sampai saja dekat sini kan, sampai saja dekat sempadan ni kan, dia dah sampai sempadan ni, maka dia pun sudah dipertanggungjawabkan. Dia dah jadi mukallaf, maknanya perbuatan-perbuatan dia dah ada dosa pahala dekat situ. Jadi oleh kerana itulah dipanggil baligh kan. Oh, dia dah baligh dah tu. Baligh maksudnya dia dah sampai mana? Dia dah sampai kepada sempadan tanggungjawab dia ketika tu. Dia sudah dikira dosa dan pahala dia dah sampai dah kat situ kan. Sebelum daripada ni dia belum sampai. Sebelum daripada ni dia masih bertatih kan. Dia belum sampai lagi dekat sempadan tu. Okey, jadi bila dia dah sampai dekat situ, macam mana kita nak tahu dia dah sampai kat situ? Kalau contohnya kapal terbang ada sign kata dia dah sampai kan, dia dah landed. Kalau kita beli barang dekat TikTok kan, bila dia dah sampai dia tulis delivered. Contohnya. Jadi sekarang ni yang kita dah sampai ni, sampai balik tu macam mana nak tahu? So dia ada macam-macam cara kan. Seperti mana kalau barang sampai rumah kita pun ada macam-macam cara kita tahu kan. Mungkin dekat handphone kita keluar notification, mungkin juga kita dapat tahu melalui ada orang tekan bel kat luar kan, ting tong, ni barang kan, ada parcel baru sampai, ataupun ada jiran sebelah bagi tahu, kak parcel dah sampai kan. Jadi macam-macam tanda sampainya sesuatu tu. Yang pentingnya sampai tu, itu yang pentingnya kan. Jadi sekarang ni sempurna jadi ada 3 kan, ada 3 salasun, ada 3. Jadi tanda yang menunjukkan bahawasanya seorang itu sudah sampai kepada sempadan taklif, sudah sampailah dia kepada tanggungjawab dia, dosa dan pahala dia, tentulah dengan syarat dia berakal. Kita sebutkan berakal, akil dan juga baligh kan. Ada 3. So yang pertamanya tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin. Dan yang ketiga, wal haidu fil untha li 9 sinin. Okey, so kat sini ada 3. 1 kat sini, 2 dan juga 3 kan. So 1, 2 dan 3. So 3 inilah tanda-tanda seseorang itu telah baligh. Okey, jadi apa dia? Kita baca satu-satu. Tamamu 15 sanatan. Okey, tamamu 15. Dalam terjemahan itu apa? Sempurna umurnya 15 tahun pada lelaki dan perempuan. Sempurnanya 15 tahun. Maksud 15 tahun kat sini adalah 15 tahun mengikut kiraan Qamariyah. Qamariyah ni siapa? Bukan nama kawan kita Qamariyah. Qamariyah maksudnya ikut kiraan bulan. Maksudnya apa tu? Tarikh hijrah lah, mudah kita cakap kan. Tahun hijrah, kalender hijrah, ataupun setengah-setengah orang kampung sebut kalender Islam kan, bulan Islam kan, banyak orang kira macam tu kan. Okey, jadi kalender Islam ataupun tarikh hijrah cukup 15 tahun. Cukup 15 tahun tu pula cukup secara genap. Dia panggil tahdidiyah kan. Memang tepat-tepat 15 tahun dah dia keluar daripada perut mak dia kan. Daripada keluar tu keluar habis. Elok dia keluar habis daripada perut mak dia, sampailah, maknanya seluruh badan dia dari ujung rambut sampai ke ujung kaki dah terkeluar. Bermula daripada situ cukup 15 tahun ikut tahun hijrah. Jadi kalau dia lahir pagi, pagilah. Kalau dia lahir petang, petanglah. Macam tu. Maka bermulalah dia dikira sebagai baligh.
Dia tak boleh bagi alasan saya ni tak datang period lagi, belum balik lah kan. Umur awak berapa? 18 contohnya. Dia dah kira balik. Dan perlu kita ingat juga tarikh tadi tu ikut tarikh hijrah. Jadi bila kita kira tarikh hijrah, maknanya kenalah alert tarikh hijrah kita, kelahiran kita, berapa hari bulan. Bukan kita lah, kita memang dah berpuluh-puluh tahun ni. Budak tu kan, budak tu kena tahulah dia punya birthday dia ikut tarikh hijrah. Bukan sahaja tarikh birthday ikut Masihi. Sebab kan hijrah ni kan dia lebih cepat kan, dia lebih pendek berbandingkan tahun Masihi. Jadi oleh kerana kita dah tahu tahun Masihi dengan tahun hijrah ni kan dia berbeza, kenalah tahu. Nanti bila dah umur dia 15 tahun, dah banyak dah tu beza tu, bukan beza seminggu dua lagi kan, beza banyak. Jadi cari je lah dekat internet kan, cari je kat internet. Dia yang tanya, ustaz boleh ke share cara kira tahun hijrah? Cari aja, betul, search aja, tulis aja. Contohlah hari ni berapa bulan? 24 September 24 September tahun 2000 contohnya. 15 tahun lepas 15 tahun lepas 2010. Okey, 24 September 2010 contoh kan, in Hijri, letak je perkataan tu kan, 24 September 2010 in Hijri, ataupun in Hijrah kalender, in Hijri kalender dan sebagainya. Cari je perkataan tu dekat search. Kita tak kira lah kita pakai apa pun kan untuk search. Kita search kat situ, insya-Allah dia akan terus jawab kan, berapa umur, berapa birthday kan, berapa birthday, berapa hari bulan lahir kita, bukan birthday kita. Yalah, tarikh lahir tu kita kata birthday lah kan. Berapa hari bulan birthday kita ikut tarikh hijrah. Berapa bulan kita lahir ikut tarikh hijrah. Cuma kadang-kadang yang kita search ni dia ada lari juga, kadang dia lari sehari. Tu normal lah lari sehari. Kalau tak nak lari langsung, kena carilah dekat mana? Mungkin dekat kalender JAKIM, kalender JAKIM yang lama-lama. Cari balik lah. Ada, insyaAllah dekat internet ada lagi sebenarnya. Boleh cari balik. Okey. Tapi secara umumnya mudah je, tak susah. Tapi yang pentingnya ada usaha kan, cari, barulah kita boleh tahu. So 15 tahun ikut tarikh hijrah secara tahdidiyah, maknanya memang itulah dia kan, bukannya lebih kurang. Bukan lebih kurang betul-betul ngam-ngam umur dia 15 tahun aja, maknanya dah confirm lah dia sudah balik. Kan, elok je 15 tahun daripada dia keluar daripada perut mak dia ikut tarikh hijrah, maka dia ngam je 15 tahun tu, ngam-ngam 15 tahun dia telah balik. Tak payah tanya dia dah haid ke belum, dah mimpi ke belum. Okey, tu yang pertama. Okey, seterusnya yang kedua, walihtilamu fi dzakari wal untha di tis'i sinin. Walihtilam, alihtilam maksud dia apa? Mimpi. Alihtilam daripada perkataan al-hulmu. Al-hulm, itu asal perkataan dia kan, hulm, ha, lam dan mim, tapi baris depan kan, hulm. Kalau hilm mana lain, hulm. Jadi hulmu maksudnya apa yang dilihat oleh orang yang tidur di dalam tidurnya. Hanya kita kata mimpi lah, senang ceritanya kan, mimpi. Okey, dan mimpi ini pula disebutkan kat sini apa dia? Kejap. Mana? Ni. Bermimpi, penterjemah dia terjemah terus dengan mimpi tu apa maksud dia. Walaupun kalau perkataan ihtilam saja, mimpi saja kan. Tapi kita bukan mimpi tu, bukanlah mimpi saja-saja. Mimpi saja-saja mana pula jadi balik kan. Mimpi dekat sini dengan erti kata mimpi jima' hingga keluar mani pada lelaki dan perempuan yang umurnya 9 tahun.
Sebenarnya maksud kepada perkataan ihtilam dekat sini bukan sekadar mimpi. Bukan sekadar mimpi. Tetapi yang dimaksudkan dekat sini adalah al-imna, dipanggil al-imna. Al-imna. Ini maksudnya al-imna. Al-imna ni maksudnya apa? Al-imna maksudnya adalah khuruj al-mani. Khurujul mani. Pakai jari je, type tulis tak apalah. Okey, khurujul mani. Maknanya keluarnya mani. Dia bukannya semata-mata mimpi, tapi dipanggil keluarnya mani. Jadi keluarnya mani ni tak semestinya dengan keadaan mimpi. Apa sahaja cara apabila dia keluar mani, keluar mani, lepas tu waktu tu umur dia sudah berapa? Ni, tis'i sinin, litis'i sinin, umur dia dah 9 tahun. 9 tahun dekat sini sekali lagi ikut qamariyah. Seperti mana yang tadi tu 15 kan, khamsa asyarah 15. 15 ni pun ikut qamariyah, tis'i sinin pun ikut qamariyah. Okey, ikut umur 9 tahun ikut kalender hijrah. Bukannya ikut kalender Masihi. 9 tahun. Kemudiannya pula 9 tahun ini cumanya disebutkan 9 tahun, bukanlah mesti tepat-tepat, dipanggil takribiyah. Allah, kena pakai pen juga nampak gayanya. Takribiyah. Okey, takribiyah. Takribiyah maksudnya apa? Maksudnya dia mesti dia tidaklah mesti tepat-tepat, dia lebih kurang. Kalau yang ini dia panggil tahdidiyah. Namanya dia memang kena tepat-tepat. Manakala yang ini takribiyah, maknanya lebih kurang 9 tahun. Okey. Sampai para ulama kata kenapa kita gunakan ihtilam ini, maksudnya imna, keluarnya mani. Sampai Imam Ibn Hajar sebut, kalaulah satu orang budak lelaki itu dia dah rasa air maninya hendak keluar, tetapi kemudiannya dia tahan sehingga masuk semula maninya, maka dia belum dikira sebagai baligh. Dia tidak lagi dikira baligh, sebab baligh itu adalah keluarnya mani. Dan keluarnya mani ini dia tak kira lelaki atau perempuan. Okey, fi dzakari wal unsa. Nampak kat sini, lelaki dan perempuan. Jadi orang perempuan boleh ke? Ya, orang perempuan pun boleh mimpi basah seperti mana orang lelaki. Okey. Jadi dekat sini apabila berlaku je, kalau umur dia dah lebih 9 tahun, sekali dia mimpi begini ataupun berlakunya perkara yang menyebabkan keluarnya mani dia tu, maka dia telah dikira sebagai baligh. Asal umur dia lebih daripada 9 tahun. Okey. Yang ketiga, wal haidu fil untha li tis'i sinin. Haid pada seorang perempuan. Dah confirm lah kan. Takkan pula pada lelaki. Datang darah haid pada seorang perempuan li tis'i sinin, umurnya sudah 9 tahun. Tis'i sinin juga 9 tahun juga, dan maksud 9 tahun kat sini sekali lagi ikut apa? Ikut tarikh hijrah, bukan ikut Masihi. Macam tadi jugalah, sama je. Dia mesti ikut tarikh hijrah, ikut qamariyah dipanggil. Qamariyah. Sekali lagi, qamariyah tu bukan nama kawan awak. Maksudnya tarikh hijrah. Kemudiannya takribiyah. Maksudnya apa? Lebih kurang. Takribiyah ni lebih kurang. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum daripada umur dia 9 tahun, kalau keluarnya darah, katakanlah 6 bulan sebelum 9 tahun dah keluar darah, maka tu tak dipanggil sebagai darah haid. Dia belum balik lagi. Baru umur dia 8 tahun tiba-tiba keluar darah.
darah tu bukannya darah haid, walaupun lengkap dia punya sifat-sifat darah haid dari segi kebiasaan. Kan? Sifat-sifat kebiasaan darah haid tu ada semua pada dia. Tapi umurnya baru 8 tahun. Budak umur 8 tahun keluar darah. Kan? Walaupun cukup lengkap sifat dia, keluarlah tiap-tiap hari begini sampai 7-8 hari, lepas tu berhenti, contohlah. Kan? Dia tetap tidak dikira sebagai haid. Dia belum lagi balik kalau macam tu. Tapi kalau umur dia 9 tahun dan ke atas, maka yes, itu dikira sebagai balik. Yang dimaksudkan dengan takribiyah, maksudnya sebelum umur dia 9 tahun, ada beberapa hari sebelum 9 tahun yang mana kalau keluar darah itu juga dikira sebagai haid. Beberapa hari. Berapa hari tu? Beberapa tu berapa? 16 hari. Kenapa 16? Sebab haid dan suci minimum dia adalah 16 hari. Kan? Minimum kepada suci adalah 15 hari. Kan? Minimum kepada suci 15 hari. Minimum kepada haid adalah 24 jam. Satu hari satu malam. Kan? Jadi 15 campur 1 kan 16. Jadi contohlah, kan, birthday dia 18 Rabiul Akhir. Sekali keluar darah pada 4 Rabiul Akhir. Contohnya 4 Rabiul Akhir keluar darah. Maka itu dikira sebagai darah haid yang menyebabkan dia balik. Keluar saja darah tu bermakna dia telah balik. Dia dah dipertanggungjawabkan. Kan, walaupun umur dia kan baru belum birthday 9 tahun lagi, kan, baru nak sambut birthday lagi 2 minggu, birthday umur 9 tahun ikut tarikh hijrah. Ikut tarikh Masihi memang ada lebih lah, confirm, kan, sebab tarikh Masihi dia lambat, kan, tarikh Masihi dia panjang. Kita dah sebut tadi, tarikh hijrah dia cepat. Tadi ada seorang akak dia kata umur beliau ikut tarikh Masihi 63, tapi ikut tarikh hijrah dah 65, kan. Begitu. Jadi maknanya tarikh hijrah dia akan lebih cepat. Jadi kalau birthday dia yang dia nak sambut tu birthday Masihi, mesti lambat lagi, kan. Kalau birthday Masihi, yalah waktu tu memang dia dah 9 tahun dah ikut tarikh hijrah. Ni kita cerita sekarang ni tarikh hijrah yang 9 tahun tu pun belum lagi. Macam tadi kita sebut, kan, 24 Rabiul Akhir. 24 Rabiul Akhir. Contohlah hari yang keluar darah tu 5 Rabiul Akhir, kan. Macam mana? Kalau keluar darah tu 10 Rabiul Akhir, macam mana? Kalau keluar 15 Rabiul Akhir, macam mana? Kalau keluar 20 Rabiul Akhir, macam mana? Tengok 16 hari ke tidak. Kalau 16 hari, contoh kalau 24 tolak 16, 8 hari bulan, kan, 8 hari bulan. So kalau contohlah keluar darah tu 10 hari bulan, keluar darah tu 12 hari bulan, 13 hari bulan, lagi berapa hari je lagi nak birthday dia, kan. Lagi berapa hari je nak birthday dia. Jadi dalam keadaan macam tu, maka darah tu dipanggil sebagai darah haid. Jangan pula kita kata dia budak lagi, ini tak apa, kan, belum haid lagi ni. Kita yang jadi apa dipanggil tu, kita yang menafikan perkara tu. In denial pula kita ni. Sebab apa? Kita kata, anak aku kecil lagi, takkanlah dah keluar darah haid. Lagi-lagi pula kakak dia tak keluar lagi, kan, darahnya. Kakak dia tak keluar darah haid lagi, dia pula keluar dulu. Jadi mungkin dia akan kata, tak adalah, belum lagi ni. Mana tahu, kan, boleh je adik lebih dulu daripada kakak. Benda tu biasa saja, kan. Wallahu alam. Itu tanda-tanda balik. Ada soalan tak setakat ni berkaitan dengan tanda-tanda balik? Okey, tak ada soalan. Alhamdulillah. Maknanya jelas. Masya Allah. Duduk mengaji pondok, kan, mestilah bagus. InsyaAllah. Okey. Ada soalan. Saya pernah dengar orang kata kalau budak lelaki dah pecah suara tu dah balik. Tu tak betul ya? Tak betul. Tak mesti. Itu bukan tanda dia. Suara bukan tanda balik ataupun tidak. Tetapi
Tetapi kadang-kala ataupun kita kata kadang-kala benda tu berlaku lah kan, benda tu berlaku. Terima kasih. Jazakallah Ustaz. Okey, seterusnya yang fasal yang berikutnya, fasal yang keempat. Terconteng, sorry. Fasal yang keempat, cuba tengok perkataannya kali ini adalah syurut. Syurut pula kan. Syurutul istinja'i bil hajari thamaniyatun. Jadi faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Sebelum kita pergi jauh kan, bila kita sebut tentang istinja, walaupun perkataannya terus syarat-syarat istinja, kadang kita kena tahu juga apa makna istinja kan, baru kita tahu syarat-syarat istinja tu macam mana kan. Jadi perkataan istinja itu sendiri dalam bahasa Arab, asal perkataan istinja ni makna dia memutuskan kan, al-qat'u, putuskan. Yang dimaksudkan dengan istinja dari segi istilah syarak adalah izalatul kharijin najisil mulawwithi minal farji anil farji bima'in aw hajarin, menghilangkan ataupun membuang, menghilangkan sesuatu yang keluar, yang bernajis, yang mengotorkan daripada kemaluan dengan air ataupun batu. Maksudnya yang keluar bukan daripada yang keluar dari kemaluan, daripada kemaluan. Maksudnya apa tu? Maknanya kalau najis itu keluar dari kemaluan, baru dah dipanggil istinja. Kalau najis itu keluar dari tempat yang lain, kan, contohnya darah kan, dia boleh je keluar dekat tangan, boleh je keluar kat hidung kan. Jadi itu tak dipanggil istinja. Jangan pula dipanggil istinjanya kan, darah keluar kat hidung banyak kan. Saya tengah beristinja ni. Beristinja kat hidung benda. Istinja tu darahnya kenalah keluar dekat kemaluan. Tapi kemudiannya pula najis yang keluar dari kemaluan itu pula kita nak bersihkan, nak hilangkan daripada kemaluan juga. Kita nak hilangkan tu, nak bersihkan dia tu kat situ juga. Kalau kita bersihkan tu dekat tempat lain, itu tak dipanggil sebagai istinja kan. Najis tu keluar daripada kemaluan, contohnya seorang budak dia pergi kencing kan, kena dekat atas lantai. Bila kita bersihkan atas lantai, itu tak dipanggil istinja. Jangan pula kau panggil istinja pula kan, kata istinja boleh guna batu ataupun tisu. Jadi elok je dia pergi lap tisu, kencing anak dia tu pakai tisu aja. Tak boleh kan? Itu tak dipanggil istinja. Tanya, kak tengah buat apa tu? Tengah istinja dah ni. Ya astagfirullahalazim, istinja benda kan. Jadi itu bukan istinja kalau bersihkan atas lantai. Bersihkan atas lantai ke, bersihkan pada pakaian ke, itu dipanggil bersihkan najis kan. Istinja ni dia bersihkan najis itu daripada tempat keluar najis itu sendiri. Dekat situ barulah dipanggil sebagai istinja. Kemudiannya istinja ini pula dia boleh gunakan air. Letak logo kat sebelah kanan. Ya. Kak, letak logo kat sebelah kanan. Tolong offkan, tolong mutekan semua semua member yang lain. Okey. Tiap minggu dah ni admin tak tolong mute ni. Okey. Kan dah lupa dah tadi. Okey, istinja ni pula dia boleh gunakan air, dia boleh gunakan batu, dia boleh gunakan air dan batu kan. Jadi dia yang paling afdal sekali yang mana? Yang paling afdal guna dua-dua. Dah guna batu, guna air pula kan. Kalau nak pilih salah satu saja,
maka gunakanlah air, lebih afdal daripada gunakan batu sahaja. Kan? Yang paling afdal yang first tadi tu guna dua-dua. Tapi yalah, kadang-kala dia mungkin dia kata tak apalah, kan? Saya nak guna satu aja. Walaupun mungkin dua-dua ada, tapi tak nak. Saya nak guna satu saja. So kalau nak pilih salah satu, maka yang lebih afdal gunakan air. Okey, jelas. Kemudiannya, bila kita cerita tentang istinja ni pula, kita nak cerita sekarang ni yang kalaulah dia nak pakai batu sahaja, apa syarat dia? Itu maksud syurutul istinja'i bil hajari thamaniyatun. Syarat-syarat istinja menggunakan batu tu 8, kan? Yang dimaksudkan dengan syarat istinja dengan batu 8 ini, maksudnya apa dia? Maksudnya kalau memang kita nak guna batu saja, kita bukan nak guna air. Sebab kita dah sebut tadi, istinja dia boleh guna air juga. Okey, sebab ada orang kita dia faham istinja tu guna batu lah tu. Kalau guna air tak dipanggil istinja. Air pun istinja lah. Yang kita duk pakai, kita duk buat tu selalu tu, pakai air tu istinja lah tu nama dia. Okey, habis kalau kalau yang pakai batu je, kalau betul-betul kita nak fokus pada guna batu, dipanggil istijmar, kan? Istijmar. Maknanya memang kita gunakan batu semata-mata. Okey, so sekarang ni syarat nak istinja dengan batu tu ada 8. Kemudiannya para ulama terangkan pula pada kita bahawasanya bila kita nak sebut pasal batu ni, kan, apa punya keras dah batu tak semestinya batu seperti mana yang kita nampak batu seketul-seketul tu, kan? Sebab ada yang kata, Ustaz, kan, macam mana Ustaz, tak payah bincang lah bab batu ni, kita bukan duduk zaman batu. Bukan, kita bukan cerita tu, kita cerita sebenar-benarnya, kan, istinja ni guna batu ada juga terpakai pada kita boleh guna. Dia kata, Ustaz, tak ada makna saya nak letak batu dekat dalam bilik air saya buat istinja, Ustaz. Mungkin ada yang kata begitu. Kita kata ya, kan. Jadi kena faham, bila kita sebut tentang batu ni dengan erti kata apa, kan? Dengan erti kata setiap yang keras dipanggil jamid, kan? Dia tak bolehlah cecair, of course, kan. Tahir, dia mestilah suci. Dia mestilah qali', dia mestilah boleh menanggalkan, kan. Maknanya tak bolehlah sesuatu yang licin dan sebagainya, apatah lagi sesuatu yang tajam, kan, yang sampai boleh terluka dan sebagainya. Ghairi muhtaram, kan, yang bukan dimuliakan, yang dihormati, seperti kitab-kitab ilmu, seperti alat-alat menulis ilmu, seperti makanan, tu tak boleh lah. Jadi maknanya kalau kita tengok yang dimaksudkan dengan batu dekat sini begitu, maka apa dia? Maka kalau pakai tisu, toilet tisu, cukup tak syarat dia? Cukup lah, kan saya sebut tadi dia mestilah jamid. Okey, jamid clear. Tisu sifat dia jamid, kan? Objek sesuatu, dia bukannya air, kan? Dia objek keras. Lagi apa? Dia mestilah tahir. Tisu tandas suci, kan? Tak ada masalah. Dia mestilah qali'. Qali' yang boleh menanggalkan. Jadi dia tahir dah ada, jamid dia dah ada, qali' dia ada. So maknanya dia ada sifat-sifat tu, betul tak? Dia sifat dia sebagai jamid, dia bukan air, kan? Okey, dia keras, okey. Dia tahir, dia suci. Okey, clear, dia suci. Tisu kot, suci lah, kan? Asalnya lah kot lah, ambil daripada benda lain yang najis tu cerita lain lah, kan? Biasanya tisu ni suci lah, kan? Yang ketiganya qali', yang boleh menanggalkan. Kemudiannya yang keempat syarat dia ghairu muhtaram. Ghairu muhtaram, dia tidak dimuliakan. Maknanya bukan kitab. Jangan pula tiba-tiba pakai apa nama tu? Pakai kitab, kertas kitab, kan?
tak ada benda lain dah ni aku nak pakai ni, pakai kertas kitab, dikoyakkannya kitabnya, dipakai untuk nauzubillah, dipakai untuk istinja, tak boleh lah kan. Ni kita cerita, maknanya dia punya sifat tu dah lengkap. Maknanya tisu toilet tu, toilet tisu tu, toilet towel tu, itu memang boleh digunakan kan. Memang boleh digunakan sebagai pengganti kepada batu kan. Itu yang disebutkan oleh para ulama, yajuzul istinja'u bil hajari wa ma yaqumu maqamahu kan. Bukan saja batu, tapi juga yang menggantikan tempat batu. Ma yaqumu maqamahu. Jadi termasuklah juga tisu. Jadi tisu pun termasuk sebagai macam batu juga, ambil tempat batu, tapi syarat-syarat dia kena jagalah, semua syarat-syarat dia. Jadi bila kita sebut syurutul istinja'i bil hajari thamaniyatun, syarat-syarat istinja dengan batu itu ada 8. Kena jaga jugalah 8 syarat-syarat istinja dengan batu tu kalau nak gunakan tisu kan. Jadi itu yang kita kecewa bila ada orang mengajar, dia kata tak boleh pakai tisu, siapa ajar pakai tisu, kau kena pakai batu kan. Lepas tu bila kita dah cakap dengan dia, tuan, Imam Nawawi gunakan perkataan yajuzul istinja'u bil hajar wa ma yaqumu maqamahu kan. Imam Nawawi cakap, bukan saya yang cakap. Dia kata tak boleh, kena guna batu juga. Itu tandanya kepala dia yang batu kan. Itu tandanya kepala batu kan. Jadi kita bukan pandai-pandai cakap kan. Kita bukan sendiri-sendiri je kata, oi tak boleh, kena guna batu juga. Tak, kamu yang pandai-pandai kalau macam tu. Sebab kita ikut kata para ulama. Al-Imam Nawawi kata boleh guna batu, guna tisu dan sebagainya, tak ada masalah. Alhamdulillah. Okey, seterusnya, jadinya syarat-syarat nak gunakan istinja, gunakan batu, maksudnya kalau semata-mata menggunakan batu atau yang seerti dengannya, yang mengambil tempat dia, macam kita sebut tadi maknanya contohnya macam apa, macam tisu dan sebagainya. Kalau nak gunakan batu semata-mata ataupun tisu semata-mata, ni kita bukan bincang bab air ni, kita bukan bincang istinja dengan air. Kalau nak istinja dengan batu semata-mata, maka inilah dia syarat-syaratnya. Ada 8 syarat-syaratnya. Maknanya kalau tak cukup salah satu daripada syarat tu, maka tak bolehlah kan. Kalau salah satu syarat tu tak cukup, tak bolehlah. Ni bukan kira majoriti bukan kira majority minority, bukan kira majoritinya cukup ni 8, saya ada 6 syarat yang memenuhi, maka bolehlah tu. tak boleh kan. Kalau namanya syarat, dia kena ambil semua. Itu baru kita sebut syarat kan. Syarat ni kalau dia tak ada, maka tak ada. Ma yalzamu min adamihi al-adam kan. Dia memang begitu. Kalau tak ada dia, maka tak adalah apa benda yang kita nak bincang sekarang ni. Jadi syarat memang kena lengkap. Syarat-syarat memang kena lengkap. Jadi syarat yang pertama, ayyakuna bi thalathati ahjarin, hendaklah istinja itu menggunakan 3 ketul batu. Betul ke? 3 biji batu. Ya Allah, conteng lagi. 3 biji batu, hendaknya dengan 3 biji batu. Bila kita sebut salasati ahjarin, 3 batu, dia ada pelbagai cara kan. Nak kata 3 tu, 3 ni yang pentingnya sebenarnya dipanggil salatu masahat, 3 sapuan. 3 sapuan, tak boleh kurang daripada 3. Sebenarnya batu tu bukan dia punya kait dia. Bila disebutkan batu, maknanya kena guna 3. 3 tu maksudnya 3 sapuan. So 3 sapuan, contohnya dia pakai seketul batu kan, seketul batu dia basuh kali pertama kat sini, basuh kali kedua bukan basuh kan, sapu kali kedua dekat sini, sapu kali ketiga dekat sini. Arah yang berbeza, sudut yang berbeza.
kan. Dia mungkin pegang tangan dia kat sini contohnya kan. Jadi itu dah dikira sah, tak ada masalah walaupun satu biji batu sahaja kan. Ataupun ada satu lagi cara, ni batu dia kan kecil aja kan, batu kecil aja, dia pegang kat sini kan. Jadi macam mana tu? So batu yang ada ni dia sapu sekali je, tapi belah sini dia basuh, dia sapu belah sini contoh dia sapu belah sini satu kali, lepas tu dia bawa pergi air, dibasuh dulu dibasuh bersih kan. Lepas tu dia pun keringkan dulu tau, dia tak ada basah-basah, keringkan. Lepas tu disapu lagi sekali, 2, dibasuh lagi, keringkan, basuh lagi sekali, 3, bukan basuh, sapu, salah je kan, sapu. Jadi kalau dah sapu 1, 2, 3 kan, 3 kali sapuan, maka itu dah dikira sebagai cukup syarat yang ini, bisalasati ahjarin, dengan 3 biji batu. Saya perlu sebut benda ni sebab kadang-kadang tisu toilet tu dia panjang kan, panjang, betul nanti kan dia panjang lagi, dia kan boleh putus-putus kan. So ada yang tanya, Ustaz, kalau saya tak putuskan, saya tarik-tarik dia terus panjang terus keluar kan, dia terus keluar panjang-panjang macam tu. Tisu dia kan kita boleh cut kat tengah-tengah dia kan. Jadi katakanlah kita tak cut, so kita pakai yang ini dulu, lepas tu yang kali kedua kita pakai sini, yang kali ketiga kita pakai sini. Boleh ke tidak? Jawapannya boleh, tak ada masalah walaupun tidak dipotong kan. Sebab yang pentingnya adalah 3 sapuan. Salah satu ahjar dekat sini dengan erti kata salasi masahatin, 3 sapuan, dan tak boleh kurang daripada 3 itu, tak boleh kurang daripada 3. Maknanya contohlah kita sapu 2 kali je dah cantik, dah bersih dah tak ada apa-apa dah kan. Maka tetap kena sapu kali ketiga, kalau sapu sekali 2 kali dah bersih, tetap sapu kali ketiga. Yang tu penting, itu syarat maknanya kalau kita tak sapu kali ketiga, bermakna tidak sah kita punya istinja. Okey, yang kedua, ayyunqiyal mahal. Yunqi maksudnya apa? Menyucikan, membersihkan. Al-mahal maksudnya tempat. Tempatnya. Tempat apa? Tempat kat sini maksudnya tempat keluarnya najis tu lah. Tempat keluarnya najis. Dia panggil as-safhatu wal hashafatu wa zahiru farjil mar'ati. Itu maksud tempat. Apa dia? Tempat itu adalah as-safhah. As-safhah maksudnya adalah tempat yang mana tergenggam ketika mana berdiri. Maksudnya tak terlihat ketika berdiri, tertutup ketika mana berdiri. Maksudnya bahagian dubur bagi seorang wanita yang mana apabila dia berdiri memang tertutup. Jadi yang tertutup itu maknanya kawasan di sebelah dalam kan. Ataupun juga dipanggil bagi orang lelaki al-hashafah. Al-hashafah dengan erti kata, minta maaf ni kita belajar fiqah kan, jadi kena sebut terang-terang lah kan, buat macam mana kan, minta maaf lah. Jadi al-hashafah maksudnya adalah ra'sul zakar, maksudnya kepala kepada kemaluan lelaki, ra'sul zakar. Okey, jadi senang ceritanya, syarat kepada istinja ni adalah mestilah kita dapat bersihkan tempat keluarnya najis, yang mana bersih sampai mana? Bersih sampai tahap memang tak boleh hilang dah kecuali dengan air. Maksudnya apa? Dia contohnya dia dah bersihkan pakai tisu
bersih lagi pakai tisu, bersih lagi pakai tisu, bersih lagi pakai tisu. Contohlah kan, dah pakai 5 kali dah sapu dah ni ustaz, masih ada lagi. Ada tu ada apa? Kalau yang ada tu boleh lagi dihilangkan dengan tisu, maka kena buat lagi, tambahkan jadi 7. 7 tak cukup, tambahkan jadi 9 kan. Kalau dia boleh hilang dengan tisu. Tapi kata kalau tak ada, ini memang dah tak boleh hilang dah dengan tisu, dia memang kena guna air je. Contohnya bau kan, bau mana nak hilang dengan tisu kan, contohnya. Maka sebenar-benarnya istinja kita telah selesai, tanggungjawab kita telah selesai. Dia dah selesai dah, istinja kita tu dah sah dah. Dia maknanya bukanlah maknanya waktu tu, oh kalau macam tu kena cari air lah ya. Tak, bukan maknanya kena cari air. Kita kata kalaulah yang tinggal tu hanyalah kesan yang tidak akan hilang melainkan dengan air, maka selesailah istinja dia kan, menggunakan batu. Okey. Hanya dia bersih lah, bersih kan. Kalaulah bersih 3 kali tak hilang juga, maka wajib untuk tambah lebih daripada 3 kali. Itu yang kita sebut tadi, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Tapi sunnahnya ganjil kan. Bersih tu wajib, sunnahnya ganjil. Contoh dah 3 kali tak bersih juga kan, tambahkan jadi 5. Walaupun tambah 4 dah bersih dah, jadikan 5 juga kan. Dia kata tak ustaz, saya buat 4 kali dah bersih dah, tak payahlah 5, membazir tisu je kan, membazir tisu je kalau macam ni. Kata tak, tambah lagi 1 kan, dapatkan sunnah ganjil. Ganjilkan dia. Okey, syarat yang ke 3 syarat yang ketiga, alla yajiffan najas. Alla yajiffan najas, yajiffa kayak juffa, yajiffa. Alla yajiffan najas. Alla yajiffan najas maksudnya tidak kering. Cuba tengok terjemahan dekat poin nombor 3. Jangan najis itu telah kering kan. Tidak menjadi kering. Jaf maksudnya kering kan. Jadi tidaklah najis itu menjadi kering. Yang keluar tu tadi tu, najis yang keluar tu sama ada sebahagian daripada dia ataupun keseluruhannya jadi kering, dia dah melekat dekat kemaluan tu kan. Yang mana tak boleh tanggal dah dengan batu, kena pakai tisu juga, kena pakai air juga baru hilang kan. Pakai tisu tak maunya dia hilang. Contoh kan, pakai batu dia tak nak hilang, kena pakai air juga, dia dah kering, dia dah melekat. Kan ada kering melekat tu dia kena guna air juga kan, dia tak boleh pakai tisu contohnya. Jadi dalam keadaan macam tu memang kena guna air lah istinja dia. Maksudnya dia lambat lah tu kan, dia nak istinja lambat lah tu, dah kering dah. Okey, wala yantaqil, dan juga najis itu tidak boleh berpindah, tak boleh berpindah. Maksudnya apabila dia keluar, dekat mana dia tetap ketika mana dia keluar, jangan pula dia pergi berpindah ke tempat yang lain kan. Dia pindah ke tempat yang lain, ke punggung contohnya, minta maaf ke punggung, dia pindah ke punggung, maka tak boleh dah istinja gunakan batu. Tak boleh istinja gunakan batu. Sebab apa? Sebab dia dah berpindah najis tu ke tempat lain, bukan di tempat yang keluarnya najis tu. Yang kelima, alla yatra'a alaihi akhar, tak boleh bercampur, tidak boleh, terjemahan guna apa perkataan dia, najis jangan datang atasnya najis yang lain. Baik, salah terjemahan ni. Salah. Saya macam ni, jangan datang atasnya. Ni kena potong siapa yang ada kitab tolong potong nombor 5 ni terjemahan salah. Okey, la yatra'a alaihi akhar, jangan datang ke atasnya yang lain. Bukannya najis yang lain, dia tak mesti najis, boleh je yang bukan najis juga kan. Okey, jangan datang atasnya najis, jangan datang atasnya yang lain, maknanya perkara yang lain, benda yang lain kan.
Jadi syarat yang kelima adalah najis tadi tu dia tak bercampur pula dengan benda lain. Campur dengan benda lain tak boleh. Kalau najis tadi dia dah bercampur dengan benda lain, maka tak boleh istinja gunakan batu. Dia kena guna air juga. Dia kena guna air. Kan? Jadi contohnya yang bercampur dengan dia tu air. Campur dengan dia air. Kita pergi guna air, maka istinja guna batu dah tak jadi dah, memang kena guna air dah. Kan? Dah siapa suruh pergi lap dengan air kan? Ataupun dengan air kencing, ataupun yang kering, kan? Dengan tanah contohnya, bercampur dengan tanah. Dia pergi qada hajat dekat padang pasir contohnya, kan? Sekali pasir, kena ribut pasir, so najis dia tu dah bercampur dah dengan pasir. Jadi tak boleh dah lah, memang kena guna air, tak boleh guna batu dah, tak boleh guna tisu dah. Bila saya bermusafir solat jamak qasar, perlu ke saya bersuci guna tisu setiap kali nak yang seterusnya? Tidak. Tidak. Selagi mana kita ada wuduk kita boleh gunakan wuduk yang sebelum daripadanya. Okey. So la yatra'a alaihi akhar. Seterusnya yang keenam, alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Jangan najis itu melampaui permukaan duburnya dan kepala zakarnya. Okey. Jadi dengan erti kata yang dia buang tu kan, kalau contohnya dia buang air besar, janganlah melampaui daripada kawasan duburnya. Ataupun kalau dia buang air kecil, jangan melepasi daripada kawasan zakarnya. Jadi contohnya dia kena dekat contohnya dia kena air kencing tu kena dekat kawasan yang lain macam kita sebut tadi, kan? Kena dekat peha dia contohnya. Kalau lah buang air tu mercik lah contohnya, ataupun orang yang tengah diarrhea contohnya, percik ke sana ke sini contohnya, bila percik maka dah tak boleh dah istinja gunakan batu ataupun tisu, tak boleh, kena guna air. Kena guna air waktu tu. Nak istinja gunakan batu ataupun tisu, kena pastikan najis itu tak pergi tempat lain. Kalau najis pergi tempat lain tu tak dipanggil istinja, kita sebut tadi, kan? Najis kena kat kaki, kena dekat peha, kena dekat punggung, kan? Kena dekat betis, apa-apalah. Kalau kena ataupun atas lantai, itu semua tak dipanggil sebagai istinja. Okay? Tak dipanggil sebagai istinja kalau macam tu. Jelas insyaAllah. Yang seterusnya, alla yantaqil, alla yusibahu ma'un. Janganlah najis itu terkena air. Jangan kena pula air, sebab bila kena air maka memang kena pakai air je dah, kan? Dah tak sah lah kalau pakai batu semata-mata. Dan yang ke-8, antakunal ahjaru tahiratan, hendaklah batu-batu itu suci. Syarat yang ke-8 ni sebenarnya kita dah sebutkan dekat syarat-syarat batu. So selesailah. Okey. So bila orang tu dah istinja, lepas daripada tu boleh dah lah kalau nak pakai, boleh dah lah nak semayang dan sebagainya. Okey.
Ustaz, boleh ke istinja dengan daun ataupun dahan kayu jika kita berada di dalam hutan? Istinja menggunakan daun. So kita tengok ada tak dia punya, cukup tak syarat-syarat dia tadi kan? Dia jamid ke? Ya. Dia tahir ke? Ya. Dia qali' ke? Tengok dia licin ke tidak, sebab ada macam-macam jenis kan. Dan dalam masa yang sama kalau dia tajam tak boleh kan. Kayu kan tajam. Jadi kalau daun pula macam-macam, ada yang jenis tajam, ada yang jenis lembut, licin melampau-lampau kan. Kalau jenis licin melampau-lampau dia bukan boleh menanggalkan pun kan. Dan juga dia tahir sudah tahir dah, ghairu muhtaram, dia bukan muhtaram kan. Muhtaram ni makanan kan, ataupun buku sebagainya. Kalau makanan tak boleh lah kalau makanan tak boleh. Jangan pula pergi pakai makanan apa, walaupun sayur tapi dia makanan kan, tak boleh lah. Allahu a'lam. Selesai berkaitan dengan istinja. Maka kita pergi kepada fasal yang kelima. Fasal yang kelima, furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu' itu ada 6. Fardu dekat sini, maksud furud maksudnya adalah, asal masuk furud ni plural kepada fardu. Fardu maksudnya yang mesti, iaitu yang kita kalau buat dapat pahala, yang kalau kita tinggalkan dapat dosa kan. Asalnya begitulah. Tetapi yang dimaksudkan dengan furudul wudu' dekat sini adalah rukun wudu'. Rukun wudu' kan. Maksud fardu kat sini adalah rukun. Jadi walaupun tarekat itu fardu kan, nanti kan tertukar dengan fardu solat pula kan. Fardu wudu', fardu solat kan, takut tertukar. Jadi maksud fardu dekat sini adalah rukun. Kenapa dia disebut fardu, Ustaz? Sebab benda tu mesti buat. Macam solat fardu mesti buat kan. Jadi dia mesti buat, maka dia dipanggil lah furud. Furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu' itu ada 6. Ada 6. Kalau kita kira 6 ni kan, sebenarnya dia sebenarnya daripada Al-Quran ada 4, daripada hadis ada 2 kan. Daripada Quran 4, iaitu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. 2 daripada hadis adalah niat dan juga tertib kan. Itu dua daripada hadis Nabi SAW. Dia asalnya daripada surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah Allah Ta'ala ada sebutkan awal-awal lagi surah Al-Ma'idah tu kan, ayat ke berapa tu, 5, 6 tu kan, ayat ke-6 kan, ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Okey. So senang ceritanya memang ada 6 perkara yang memang nak tak nak kena buat. Tak boleh tidak, memang kena buat. Fardu wudu ini memang semuanya kena buat kan. Bermula dengan yang pertama iaitu an-niyah, niat. Jadi niat ni macam mana? Niat ni yang pertamanya, maksud niat dekat sini adalah bertujuan, tapi dari segi syarak bertujuan untuk sesuatu yang disertakan dengan perbuatan kan, barulah namanya niat. Cuba tengok dekat bawah tu, fasal yang ke-6 dia kat sini, dia terus carahkan dekat sini macam ni. Okey. Fasal 5/1, syarah dia adalah dekat fasal 6. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li kan, bertujuan melakukan sesuatu disertakan dengan perbuatannya. Mesti ada sekali dengan perbuatan dia. Oleh kerana itulah waktu untuk kita berniat tu dia mesti dekat awal perbuatan kan, kecuali puasa. Puasa je tak syarat waktu awal perbuatan. Awal perbuatan puasa bila ngam-ngam azan subuh. Kita boleh niat daripada waktu maghrib lagi kan. Saja aku puasa esok hari kan. Daripada waktu maghrib dah boleh niat dah. Tak adalah kena niat betul-betul waktu subuh. Kalau kena niat betul-betul subuh, awal perbuatan dia kan subuh. Maknanya semua kena set jam tu waktu subuh kan. Nanti kan dah 5 minit subuh, Allah aku lupa nak niat. Sudah kan.
Jadi penatlah pula kan kalau macam tu. Jadi puasa dia ada pengecualian dia kan. Dia boleh niat daripada sebelumnya lagi. Tapi secara umumnya niat ni dia kena pada awal perbuatan. Okey. Puasa tak apa, zakat pun boleh awal. Zakat boleh lebih awal daripada tu. Sebelum daripada tu pun boleh niatkan zakat. Korban pun boleh. Korban tak adalah waktu sembelih tu betul-betul kita niat. Kita boleh niat waktu kita nak bagi lembu korban tu dekat tukang sembelih. Kan? Boleh juga. Tapi secara umumnya niat ni dia memang duduknya dekat awal perbuatan. Kan, waktunya ketika basuh bahagian permulaan daripada muka. Tu waktu dia. Kan? Dia mesti tempat dia dekat mana? Tempat dia dekat hati. Tempat dia dekat hati. Dan wa talaffuzu biha sunnatun. Lafazkan dia hukumnya adalah sunnah. Sunnah untuk kita lafazkan. Kenapa sunnah untuk kita lafazkan? Kerana untuk membantu kita. Bantulah. Ni aku nak ambil wuduk ni. Aku nak wuduk ni. Ingatkan pada diri kita sendiri, aku nak ambil wuduk. Jadi insya-Allah kan kita akan jadi berniat kita tu jelas bila basuh muka tu kan. Waktu nak basuh muka ni aku nak ambil wuduk ni, aku nak ambil wuduk. Kan? Jadi memang dalam hati kita waktu basuh muka tu memang ada wuduk dah confirmnya. Takkanlah tak ada lagi. Takkanlah aku nak ambil wuduk ni, aku nak ambil wuduk ni. Basuh muka. Aku buat apa basuh muka ni? Tu memang dah kronik dah kalau macam tu dia punya penyakit dia. Kan? Kalau orang tu dia sebelum daripada basuh tu dia dah sebut, aku nak ambil wuduk kerana Allah Taala. Aku nak berwuduk kerana Allah Taala. Kan? Kalau sebut begitu, kalau sebut begitu, maka insya-Allah memang dia akan niat. Kan? Oleh kerana itu ada disebutkan oleh para ulama, melafazkan niat hukum dia adalah sunnah. Jadi kalau tak lafaz pun sah juga. Kan? Tak lafaz pun sah. Dalam hati, yang penting kan niat dalam hati. Okey. Menyengaja sesuatu disertai dengan perbuatannya dan tempatnya qalbu, iaitu hati. Berlafaz dengannya sunat. Waktunya ketika basuh bahagian permulaan daripada muka. Okey. Dalam masa yang sama, bila kita kata niat ni dia ada syarat-syarat dia. Antara syarat niat wuduk tu, pertamanya dia mesti orang Islam. Kalau orang kafir contohnya berniat nak wuduk dia tak sah juga. Kan? Dia kena orang Islam. Yang kedua dia kena mumayyiz. Kan? Barulah boleh. Jadi hatta kalau contohnya budak nak tawaf, belum mumayyiz, maka yang niatkan dia siapa? Bapak dia. Bapak dia confirm dah mumayyiz kan? Bapak dia kot. Jadi niat memang kena daripada orang yang mumayyiz. Budak tak boleh. Kan? Budak tak boleh. Yang seterusnya antara syarat juga niat adalah dia mesti tahu kan apa yang diniatkan tu. Ni wuduk ni aku tengah berwuduk ni. Wuduk tu apa? Entahlah, aku pun tak tahu wuduk tu apa. Mana boleh kan? Dia mesti dah tahu. Dan dia tak boleh gantungkan dengan sesuatu yang lain. Dia tak boleh gantungkan contohnya aku ni nak semayang, tapi kalau ada orang ketuk pintu nanti aku buka lah. Kalau parcel sampai, aku batalkan je lah semayang aku contohnya. Aku akan semayang sampai habis jika parcel tak sampai. Contohnya dia tak boleh kan? Dia tak boleh niat macam tu. Niat dia kena jazam kan. Lepas tu dia tak boleh ragu-ragu untuk memutuskannya. Tengoklah, mungkin aku putuskan, tengoklah, contoh kan. Tak boleh. Niat kita ni sebenarnya dia nak bezakan antara adat dengan ibadat. Jadi kita basuh muka, memanglah kita basuh muka juga, kata ustaz. Yang penting kan basuh muka, tangan, kepala, kaki. Dan Allah Ta'ala suruh basuh dah lah. Tak payahlah bincang panjang-panjang tentang niat. Kan? Payahlah kalau macam tu. Niat ni nak bezakan. Mana basuh yang ibadat, mana basuh yang adat. Sebab kita ni basuh juga. Tapi walaupun basuh,
Mungkin kita basuh tu dengan niat apa? Niat adat semata-mata. Kan? Mungkin dia memang suka basuh muka. Mungkin sebab ada kotor dekat muka dia. Mungkin dekat muka dia ada apa? Ada minyak. Kan? Balik daripada kerja, naik motor. Jadi dia pun nak kena sapu muka. So bila sapu muka, lepas tu dia kata, nak semayang kan? Dah lalang dah basuh muka, kira wuduk lah tu. Lenjun dah muka aku ni, kira wuduk lah tu. Tak boleh lah. Dia nak bezakan. Lepas tu kan nak beza mana yang fardu, mana yang sunat. Macam niat sembahyang zuhur dengan sembahyang sunat, sembahyang subuh dengan sunat qabliyah subuh. Nak bezakan, kena ada niat lah, baru boleh beza. Kan? Itu tujuan berniat. Okey. Ini pun kalau kita sebut niat ni yang pentingnya dia niat apa? Okey, orang yang berwuduk dia boleh niat apa? Dia boleh niat angkat hadas. Sahaja aku angkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Boleh. Dia juga boleh niat sahaja aku bersuci untuk solat. Boleh. Tak ada masalah. Ataupun sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Contohnya. Pun boleh. Kerana Allah Ta'ala tu tak wajib lah. Tapi maksudnya nak ceritanya boleh. Kan? Jadi kalau dia niat yang macam ni boleh, niat angkat hadas boleh, nak niat wuduk boleh, nak niat untuk membolehkan solat, kan? Bersuci untuk solat, at-taharah lis-solah pun boleh, kan? Tak ada masalah. Yang masalah siapa dia? Kalau orang perempuan yang hadasnya berterusan, ataupun orang lelaki lah, tak kisah, yang hadasnya berterusan. Contohnya orang yang istihadah, ataupun orang yang kencing tak lawas. Orang kencing tak lawas, kejap-kejap nitik. Jadi macam mana dia punya niat? Dia kena niat untuk membolehkan solat. Ni kenapa ambil semayang ni? Aku nak ambil semayang, nak bagi boleh solat. Angkat hadas ke? Tak. Macam mana nak angkat hadas? Hadas berterusan, kejap-kejap keluar lagi darah. Jadi hadas berterusan, tapi nak kena semayang. Nak semayang kena ada wuduk. Jadi aku pun ambil semayang. Kenapa aku ambil semayang? Nak bagi boleh solat. Itu yang dipanggil istibahatus solat. Tak mesti hafal perkataan istibahah tu. Maksudnya kita tahu dalam hati kita ni, kita tahu yang aku buat ni bukan angkat hadas, yang aku buat ni untuk nak semayang. Kan? Aku nak semayang, aku kena ambil semayang. Ambil semayang untuk membolehkan aku semayang. Itu maksud dia. Kan? Dah cukup dah begitu, tidak ada masalahnya. Okey. Itu bagi orang perempuan ataupun orang lelaki yang hadasnya berterusan. Wallahu alam. Okey, rasanya cukup setakat tu untuk petang ni. Kan, sebab kita baru bincang bab niat, nanti bincang bab muka panjang pula kan. Bincang bab muka ni panjang. Jadi yang bincang bab muka ni insya-Allah pada minggu depan lah. Dan pada minggu depan pada waktu yang sama pukul 2.30 petang hari Rabu, insya-Allah kita sambung basuh muka pula. Minta maaf kalau rasa lambat sikit kan. Perbincangan kita masih muka surat 2 lagi ustaz. Tak sampai-sampai lagi muka surat lain. Okey lah tu, dah pasal 5 dah. Pasal 6. Jadi InsyaAllah kita nak baca laju-laju sangat boleh, tak ada masalah kan? Tetapi takut nanti sekarang banyak pula yang kita tertinggal kan dari segi kefahaman kita. Jadi kita detailkan sikit-sikit satu persatu. Okey, jadi cukup setakat tu insyaAllah. Sebab saya tak nampak ada soalan ni. Ada soalan? Tak ada tak? Okey, tak nampak ada soalan kat sini. Ada? Okey, silakan. Tak boleh explain apa makna hadas tak? Hadas ni sesuatu yang menghalang daripada kita mengerjakan solat. Kan? Yang menghalang kita daripada mengerjakan solat. Dia satu ibarat. Dia bukannya, dia status lah kalau kita istilahkan. Dia status. Dia